Tak dinafikan kulit kering memang lebih mudahlah nampak tanda penuaan lebih awal ya. Sebab kulit kering tak banyak minyak semula jadi. Sebum tu tak banyak. Kelembapan pun cepat hilang lah bila sebum tu tak banyak. Akibatnya juga struktur kulit jadi kurang anjal. Garis halus senang nak nampak. Tekstur kulit akan mudah nampak kusam, nampak kasar. Bila kulit dah sedia kering, skin barrier pun jadi lebih rapuh lah, lebih mudah rosak. Bila terdedah pada cahaya matahari atau pencemaran pula, kesan kerosakan akan lebih cepat muncul. Lama-lama tanda penuaan pun makin ketara sangat ya. Berbeza dengan kulit berminyak, minyak semula jadi ini bertindak sebagai lapisan tambahan yang bantu mengunci kelembapan dan memberi sedikit perlindungan. Sebab itu kulit berminyak biasanya lah ya, nampak tua tu lambat sikit. Tapi jangan silap. Kalau malas nak jaga kulit, tak pakai sunscreen, kulit berminyak pun boleh cepat kusam, kasar dan berjeragat juga. Berjerawat pun boleh ya.